Ramai orang pakat duk kata kita bodoh lah, duduk oleh purung lah, tak tahu nama lah, seres. Lepas pada kita turun video katanya, kita tak ada percaya kata di tempat kita ni ada mai bayar duit untuk nak masuk kerja ataupun mai bayar duit bawah meja ataupun panggil nak beli thumbnail, nak beli baju raja ni kena bayar duit kata-kata ribu. Tu tak percaya saya. Jadi banyak lepas dia tu lah orang duk kata kita bodoh atau tu ni. Doyak tu sabar dulu. Saya sabar dulu. Jadi hari ni kita nak kongsi dengan saya berkenaan dengan dalam masyarakat kita ni saya. Benda ni benda bayar duit bawah meja ni ada ataupun tidak ataupun lagu mana cara dia main tu. Sebab tu maklumat ni kita boleh daripada orang hok duduk atau orang ada pengalaman lah, orang pengalaman banyak duduk dalam politik lama. Lepas tu dia duk kongsi dengan kita, dia duk sapa ke kita lah. Jadi lagu ni kita mai kongsi dengan saya pula lah. Sebelum tu sebenarnya kita nak cicing dulu, kita nak koyak dulu kata video kata kita tak ada percaya kata tempat kita ni ada benda bayar duit meja ni ataupun beli thumbnail, beli kijo ni sebenarnya. Tu kita tak percaya. Kalau sebenarnya dengar molek, dengar molek video tu, dia kata ada juga orang faham. Ada tapi ada tak banyak, kebanyakan orang tak ada faham sebenarnya. Kita yang pertamanya kita beri alasan kata, video nak bodoh, beli thumbnail duit kata-kata ribu nak nak pergi beli kijo nak pergi masuk kijo dia raja kena habis duit kata-kata ribu pio nak bodoh. Yang pertama kita kata sana kalau orang faham sana, kalau dia mau faham yalah dah. Lepas tu yang keduanya sana kita kata hak ni tegur kat sana. Kata yang keduanya kita kata dalam Islam kita ni kalau mai beli thumbnail, mai beli kijo ni sana masuk dari riswah. Duit tu duit tu haram. Bahkan duit gaji kita duk makan tu haram sana. Pas pion nak jadi macam ni Islam kita Islam kita tak buat cerak. Kalau dia mau faham sana. Kalau Islam kita tak ada buat cerak Malaysia, Malaysia dia pun tak ada hadut Islam gitu. Nah, jadi gitu saya. Bukan doyak atau video kita buat tu kalau dia mau faham molek-molek sana. Bukan kata kita tak ada percaya, bukan kata kita duk lepurung sangat. Dak sana kena sana. Dia mau faham dia lah kita kata ni. Nah, jadi hak tu terlepas lah saya. Pergilah. Ayat tu tepat dalam masyarakat kita dan sana. Bukan sekadar masyarakat kita, bahkan sana dalam dunia ni. Satu ujian kita nak jumpa ni atas dunia ni sana. Khususnya dalam dalam tempat masyarakat kita pun ada berlaku juga sana. Jadi cara lakoh-lakoh untuk nak beli kijo ataupun nak halal duit nak untuk nak masuk kijo raja nak bakar baju raja ni sana. Ya langkah-langkah lagu ni kita dapat maklumat daripada seorang ada pengalaman, banyak pengalaman patut duduk oleh politik lama sana. Jadi dia kata lagu ni sana dalam masyarakat kita cara beli kijo, beli thumbnail, beli baju untuk nak jadi kerajaan ni sana. Bukanlah sebenarnya bukan sekadar masyarakat kita. Hak ni jadi satu ujian dalam dunia ni. Satu ujian dalam dunia ni. Makna kata seluruh dunia ni kebanyakan macam tu saya. Tapi hak kita kecaknya dalam partai kita sana. Dalam partai kita ni cara dia guna ni saya. Dia kata cara dia langkah demi langkah. Yo tu duk oyak kita tu dia sebut lah kata nak jadi goning, nak masuk kerja goning nak bayar kepada yoning, nak masuk kerja goning ni kena bayar kepada yoning, nak jadi goning ni bayar kepada yoning. Ni nak kata langkah demi langkah. Tapi kita saya sebut kata thumbnail tu bayar ada thumbnail nak bayar thumbnail ni. Maka nah pula kita, maka jadi masalah pula kita dah sana. Masuk jadi buku pula. Jadi ya gitu dalam masyarakat kita ni sana. Dia jadi setangga demi setangga. Bila kita masuk kerja tu kita nak bayar kod yoning. Jadi mudah kata orang baru ni bayar kod orang lama. Orang tinggi sikit ni bayar kepada orang tinggi lagi. Orang tinggi lagi bayar kepada orang tinggi lagi. Tu mungkin setangga demi setangga. Betul lah kita kata benda ni dalam masyarakat kita dalam payah lah. Dan payah nak ukar. Tak boleh nak ukar sebab kata dia palako lagi dah main macam tu. Lalu itulah anak anak cucu ni masa dia dah sana. Dia palako yang macam tu, anak cucu pun hampir-hampir tu lah sana. Nak pergi kot tu lah sana. Bukan atas semua lah, bukan atas semua. Tapi nak katanya hak ni sebagai hak yang kongsi dengan kita. Seorang duk main politik lama, mai duk kongsi dengan kita. Sana terima kasih kepada dia lah. Dalam masyarakat kita tu jadi macam tu lah. Kalau berkenaan dengan bayar bayar duit buah meja macam tu lah sana. Jadi kita nak partisip, kita nak nafi tak boleh kata benda tak ada. Kena sana.
Tapi gitu sang kita buat video tu bukan kata kita nak tak ada sungguh, kita pun bukan terbodoh sampai tahu tu. Kita pun elok sana tak gamuk. Orang tahu belaka atas dunia ni. Gitu sana. Kalau magi kena.